Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Okey. Ini keadaan pagi ni ya. Ini dari area car wash. Siapa yang nak tengok maklumat terkini keadaan Marudi hari ni, boleh share lah live saya ni. Macam biasa pagi ni kita tengok keadaan sajalah, tengok keadaan. Ni depan Jimmy Q. Pak Belesen. Ni InsyaAllah pada pagi ni sama juga kita nak menuju ke SK Datuk Syariah Amin. Jata dah pun dibatalkan. Yang ni jalan menuju ke DIY. Depan DIY okey, masih okey lagi. Ni jalan belakang menuju ke Mainland Hotel ni. Dalam area ni, dalam Jun Cafe. Jun Cafe. Okay, ni antara perkhidmatan. Tak tambang je ke? Ha? Tambang je? Berapa? 10? Oh. Kami janji dengan make on. Oh. Ada make on saya tak? Make on. Tahu ada kali. Oh. Ni ada perahu penambang juga. Okay, ni Tan Mi Ho. Habis semua masuk kedai. Oh, ni agak dalam area ni. Alisan Hotel. InsyaAllah boleh share je lah, share. Hati-hati cikgu, ya hati-hati. Tapi saya sampai depan ni, saya naik perahu nanti menuju ke SK Datuk Syariah Amin. Oh, ni Bungki Restoran, belakang Bungki Restoran. Belakang Bungki. Biasa petang ni ramai orang ni main-main banjir sini. Makin naik air cikgu, ya makin naik. Makin naik air. Boleh share live saya, share ke Marudi Community. I love Marudi. Bukan ada parit dia tu. Okey. Ada tangga situ. Ya, Cikgu Jumadin. Share Jumadin. Masih juga pergi ke sekolah kan. Sekejap lah. Naik kak cikgu. Naik ni. Naik, memang naik ni. Memang naik. Oh. Ha? Oh. Wang ni make on dia bang? Make on. Make on? Ha. Kami janji dengannya tadi, mak bini ke Datuk Sari. Adanya? Ada. Ni perahu penambang juga. Boleh dia orang ni bersedia berkhidmat. Tiada bayar sikit kan? Ni. Ni. Oh, kita jalan je.
Okey. Stop. Ni. Yalah. Kereta-kereta pun masih lalu. Oh. Pelan-pelan jalan kedai orang. Pergi sekolah. Okey. Jaweng Crispy Juice. Okey. Belakang ya? Belakang ya. Kedai kami naik sekali lah. Sakit kaki. Boleh naik borang tak? Boleh naik borang? Ya. 6 boleh. 6. Okey. Siap. Apa kita masih lagi pusing-pusing situ? Ombak dia besar. Okey. Ni keadaan di dataran semua memang ada air lah. Air surut Batang Baram kat area Long Lama. Tapi selalunya kalau Long Lama surut, area Marudi akan naik. Marudi akan naik. Jadi InsyaAllah ini kita menggunakan perkhidmatan. Rezeki tidak rezeki. Ini saya naik perahu lah, naik perahu. Berperahu di depan Hotel Zola. Siapa yang masih ingat Hotel Zola, ini hotel legend lah. Cik tahu lah ada ke tak lagi? Ada lagi ke cik? Ada. Masih ada orang diam? Tidak lagi. Tidak lagi. Tu Tok Pekong, jalan pergi Tok Pekong. Ini masih menunggu ni. Cari ni ada sikit rezeki. Boleh juga. Boleh call dia orang lah. Kalau nak buat tour. Hari ni saya pakai. Komen je. Kalau saya jawab. Ni Brandman. Kemarin okey saya jalan kaki, hari ni saya pakai boat lah. Kongsi-kongsi rezeki kan sidak tu. Kongsi rezeki. Okey tu Kenyo. Hai. Tu Kenyo. Lepak ni. Tak ada masaknya hari tu. Relax je. Enjoy dulu. Ni Fresh House. Share ke? Share live je. Saya dah minta apa-apa, share je. Ni lebih live pada tengok keadaan. Dan seperti biasa pergi ke sekolah tengok sekejap. Hari ni saya tak berjalan, saya pakai boat je. Ada pakai matan boat. Sana pun ada tunggu. Boleh lah. Okey, share je lah, share di grup semua yang ada sekitar Marudi, Miri, Bintulu, semualah Sarawak. Sampai semua PMX tahu kita banjir di Marudi. Saya boleh pakai enjin ke, cik? Masih tentu dalam tu ya. Jap dalam, jap si. Ni depan Lihong pun tutup dah ni. Lihong tutup. Jadi nak beli barang boleh beli ke Emat. Nak cuba enjin lah. Okey. Enjin 15 tak boleh. Ini kecil je. Duduk sebelah ya. Ke depan. Oh, ke depan. Ya, si tentu dalamnya Pak ya. Oh, tapi mau diangkat lah. Ini kadang dapat C, dapat C.
Lihong buka. Tutup. Lihong tutup. Ha ni. Tutup dalam merah ni. Kereta jangan lalu lah. Saya dapat. Ni macam. Dah boleh pakai enjin dah depan lihong ni. Ustaz lah ni. Dalam dah depan melen. Depan melen pun dalam. Lihong buka tutup, lihong dah tutup. Okay guys, share je guys. Share. Cuaca panas juga sini, panas. Siapa cik? Ini kedai makan Kelly Washka. Hari ni 18 hari bulan September. Kemarin minta maaf tersasul saya live sebut 27 September. Biasalah main jalan kaki lelah sikit. Ini lihong tutup. Besar juga ni. Bersama dengan cik saya. Siapa-siapa yang nak ni, boleh ni. Habis sikit cik. Boleh gunakan perkhidmatan ni sama ada like and share guys. Nak tour pun boleh tour. Okay, share guys. Kita boleh tour. Ni depan melen, dalam depan melen ni tuan-tuan. Depan dalam. Kemah dah habis kemas. Tengok macam kerusi semua dah diangkat mari. Saya ini pergi ke area Kampung Narum. Kampung Dagang lah, kan ni Kampung Dagang. Biasa misi hari ni saya juga sama. Ni sepanjang jalan Kampung Dagang yang kita selalu pakai kereta pergi ke pasar. Kamus dalam ni. Sampai sini slow-slow lah. Tapi kereta hari ni macam dah tak boleh dah kan? Saya dapat je lah. Saya dapat dah kereta. Okey bang. Ada meribet juga. Ni pun boleh pay sikit. Ni ribet dah itu. Kerja part time. Slow, jangan laju-laju. Kelak kena tikam batu. Jangan laju. Orang dah ni dah. Orang slow, jangan laju-laju. Ya, Mr. Suhadi. Share Mr. Suhadi. Ya, cikgu abang. Ya, bekas-bekas student saya masuk. Jadi besok dah hari Jumaat. Jadi yang bagi nak pergi solat Jumaat, boleh semua. Mungkin diskaun sikit lah solat Jumaat. Hari ni apa, RM10. Tak apa, rezeki. Kita kongsi rezeki. Kita kongsi rezeki. Perahu tambang. Ya, perahu tambang. Support tidak anak-anak muda-mudi. Kita support lah.
Allahumma salli ala. Kalau dah boleh banjir wall. Ya John, ada merebek ni tak John? Tomat. Ha? Tomat. No. Sebelah tu. Okay Long, Assalamualaikum Long. Sama pergi je. Nangga barang sikit lagi. Ha? Lain rasa badan malam tadi. Rasa macam mau demam-demam ke? Tengah jam main naik apa? Ya Ustaz Akram. Amin. Share lah supaya PNX tahu. Share je ke grup-grup seluruh Sarawak tu. Kita hanya meninjau keadaan. Tiada untuk ambil kesempatan apa-apa. Ada ni sikit lah, pergi tengok sikit-sikit lagi. Apa-apa barang yang perlu dikemas-kemaskan sikit-sikit lagi. Jadi insyaAllah ini durasi. Jadi sebenarnya ada hikmah juga lah. Ada hikmah juga. Sampai jam berapa kita di Datuk Syarif KA? Mungkin jam apa mak kita sampai nak? Ha? Mungkin dalam pukul 11 macam tu kali ya. Mak, cuba bang tanya. Sini paling deras ni air. Deras tu air. Sampai depan aja. Deras tu. Semoga cepat surut air di Baram ya. Semoga cepat surut insya-Allah. Tapi fenomena di Marudi ni dia lain sikit lah. Kalau dia air di Long Lama surut, Dia jadi pesta air. di sini dia naik. Jadi air di hulu Baram semua turun. Dia tumpu ke Marudi ya. Dia tumpu ke Marudi. Dah habis. Assalamualaikum Mak. Salam. Ringgit je itu. Betul lagi tu. Mama datang wah. Ramai kali ke? Ni masjid. Ni nampak gaya kalau sampai sini ni dah macam 2021 dulu Mak. Macam mana tenggelam di area tu? 2001. 2021 kan 2001? 2021 kan? 2021. 2021. Okey, so Masjid Assalam solat jemaat seperti biasalah. Seperti biasa kita solat jemaat sini esok. Tapi boleh pakai perahu lah. Yang dari Narum, dari Peminahan, yang mana ada perahu boleh mbak perahu. Ni Masjid Assalam. Masjid Assalam. Ni kereta-kereta yang parking ni. Alhamdulillah ni tinggi sini. Ni depan. Dah boleh pakai enjin di kampung dagang. Ya, boleh. Kami dengan Cimeon tu, Boleh je. Boleh. Tapi yang kecil lah. Yang kecil lah, jangan besar. Enjin berapa kita? 15. Tak kena. Kena. Sudah kena. Enjin pun dah kena. Sini dia Tempatnya ada tempat dalam. Tapi okeylah si osak ah. Dia kena nyempurnya aja ya. Nyempun belakang ah. Bukan pilar dia tak? Bukan pilar dia tak? Bukan pilar, nyampur kemudi depan. Kemudi depan. Okey, ni jalan pergi Rida lah. Mundur dulu pakai ferry. Okey ah. Sini ah. Jangan berjalan ah. Okey, ini ni sekolah. Dah sampai sekolah dah. Jadi tok ni
Tu ada seorang pendayung tu. Dah training lamanya tu. Boleh pakai enjin. Okay, ni Masjid As-Salam. Masjid As-Salam. Oh, ni pun hujan ni. Macam ada hujan. Gerimis-gerimis. Okay, Datuk Syarif Hamid. Dalam Tuan Suhadi, dalam. Kira di kampung depan kampung dagang tadi dah boleh pakai enjin juga. Boleh pakai enjin. Boleh pakai enjin tu agak dalam lah. Mau dekat 2 kaki lebih lah cik. 2 kaki lebih lah, 2 kaki mau dekat 3 kaki. Kita hantar dengan Hohem tu kita kelak. Ha? Kita oh ni ha? Kat motor je. Kejap ah. Kejap Kak. Duduk je Kak. Turun. Oh, duduk je. Ha. Di sini. Jangan ada pam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum cikgu. Air belum surut. Ya, belum surut. Belum surut lagi. Kecil okey. Okey. Lain tak apa ni tadi. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Ni area Masjid As-Salam. Masjid As-Salam. Ni perahu kami pakai tadi . Macam laju je air nak ya. Oh, laju. Tok kami dari pasar tadi, kini tok dah sampai belum surut, dah sampai ke SK Datuk Syarif Hamid. Ni di persekitaran SK Datuk Syarif Hamid. Minta maaf tadi line tak berapa okey. Tok sambung balik lah. Jadi boleh share. Ni di SK Datuk. SK Datuk